sepanjang 2 minggu kita bawa masuk INF shifter ni adalah lebih kurang 10 set. Yang Wira Satrianya lain, yang Kempro Evo 456 nya lain. So ada 5 so total lah lebih kurang dalam 10 set sepanjang 2 minggu ni. Dan Alhamdulillah kita dah dapat beberapa feedback yang mana hantar dengan kami, dan juga yang kita post, dia hantar feedback diorang pasang shifter ni. Yang mana PNP saja, kalau ada custom pun alah potong sikit-sikit gitu je lah. Sebab kan contohlah untuk Kempro, dia boleh pakai Neo, dia boleh pakai Saga BLM, FLX, Evo 456, lebih kurang macam tu lah. So dia custom, dah ada custom sikit-sikit. Jadi kita dapat update daripada kilang yang mana ada 6 set sahaja lagi yang tinggal untuk sesiapa yang nakkan INF shifter ni. Tak pasti 6 set tu adakah 3 Wira Satria atau 3 Kempro ataupun 4 Wira Satria, kita tak tahu. Dan mungkin minggu ni akan sampai 6 set tu, barulah kita dapat tahu berapa yang ada. So kepada korang yang nak INF shifter ni, boleh Roger terus book, dan juga korang boleh dapat antara 6 set tu. Yang ini order daripada luar negara, yang mana dia order sekali dengan Predator tuck-in, lepas tu dengan ada barang-barang lain. So ni memang kita khaskan untuk luar negara punya. Korang boleh tengoklah feedback yang mana dah pasang, sedap ke tidak, sangkut ke tidak, cun tak cun, korang boleh usah kita punya feedback. So guys, shock sampai raya ni, kita adjust kasi jadi, setting kasi baru. Proton Satria Neo. So kalau abang tengok konsol bawah semua kita plug and play. Yang kita potong sikit je ni bahagian bracket ni, kita buat U, dan depan ni pun kita potong U lah. Tapi masih nampak kemas bang. Macam mana Abang Fauzi rasa? Sedih. Saya tak cakap owner sendiri cakap. Tak apa, abang terus je tegak, kita jalan-jalan dulu. Kereta sejuk bang. Setup padu, okey, 150 horsepower Mustang dyno. Kemudian full loaded lah, Max ECU Sport. Patutnya memang owner dah boleh letak satu dash lah kat sini. Letak iPad pun boleh bang, phone boleh. Tapi owner letak kat phone je. Okay. Sedap.